Pada 28 Mei 2025, Presiden dan Ketua Eksekutif Johor Corporation, Datuk Syed Mohamed Syed Ibrahim, telah dilantik sebagai Profesor Adjung di Pusat Pengajian Kerajaan, Universiti Utara Malaysia. Surat pelantikan disampaikan oleh Naib Chancellor UUM, Profesor Dato' Dr. Muhammad Fuad Sakdan, dan disaksikan oleh Dekan SOG, Profesor Madya Professional Manager Sufior Dr. Muhammad Sukri Khalid dalam satu majlis yang berlangsung di Cerebrum, Menara Komtar IIBD. Bersempena pelantikan itu, satu program sinergi Universiti Industri akan dianjurkan pada bulan Jun di UUM, melibatkan pensyarah dan pelajar dalam usaha mengukuhkan jalinan antara dunia akademik dan industri. Antara pengisian utama ialah program mentorship J-Corp UUM yang terbuka kepada pensyarah, serta dialog bersama Presiden J-Corp untuk semua pelajar UUM, bertemakan pembangunan laluan kerjaya. Dalam ucapannya, Datuk Syed Mohamed menzahirkan penghargaan atas pelantikan tersebut dan menekankan kepentingan dunia digital sebagai nadi pembangunan organisasi masa kini dan masa hadapan. Beliau yang menerajui J-Corp sejak Januari 2020, dikenali dengan kepakaran dalam transformasi kepimpinan serta perubahan organisasi dan komited membawa J-Corp ke arah usaha niaga yang berteraskan digital, kelestarian dan keterangkuman. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Timbalan Dekan SOG, Dr. Sharif Shofirun Sharif Ali, serta pegawai-pegawai kanan J-Corp.